Saya beritahu kata tuan-tuan masuk maki saya macam mana pun, tak apalah, saya dah diberi latihan bahawa don't reactive, keep telling. Kalau dalam kes ni orang yang menyerang kita dia tak nak faham pun. Tapi saya fikir kata sebahagian daripada tuan-tuan boleh bersetuju tak? Sebab tuan-tuan tolong jawabkan saya sejam bahawa sebahagian daripada tuan-tuan menjadi lebih faham setiap kali saya mengawal naratif saya dengan tujuan menjelaskan sesuatu. Okey, tuan-tuan boleh jawab ya tak? Tuan-tuan akan menjadi lebih faham. Dalam kes Gaza yang sebanyakkan tuan-tuan tak faham, bila saya jelaskan tuan-tuan semakin faham. Kalau tuan-tuan rasa ya, tuan-tuan jawab je setuju. Terima kasih. Terima kasih. Saya rasa kursus tu berkesan. Saya ucap terima kasih kepada GSF kerana memilih saya salah seorang daripada peserta untuk hadir dalam kursus yang dikendalikan oleh dua pakar mengendalikan, saya rasa dia pakar media sosial. So dia advise dalam salah satu term dia kata don't react. Tak guna kita react, because orang yang masuk menyerang kita, mereka bukan nakkan kefahaman, mereka ada masalah yang lain. Jadi keep telling, kerana kita harus membantu orang yang berada dalam stream tu, kerana mereka masuk untuk mendengar dan untuk memahami. Jadi kata dia kebanyakan orang hilang fokus adalah kerana mereka sangat peka untuk react kepada apa yang disebut sebagai serangan. Sedangkan yang tertindas adalah majoriti orang yang berada dalam stream tu untuk mendengar penjelasan. Jadi saya rasa 59 tahun hidup saya pergi ke satu kursus yang memang pakar dipanggil sebagai media crisis, datang bagi talk. Saya ucap terima kasih kepada GSF. Saya ingat saya dah lalu banyak kursus sepanjang saya bekerja di media. Saya dah berlulus dengan London International Film School. Saya dah pernah berkursus dengan CNN 2 kali, 2001-2002. Saya berkursus dengan Al Jazeera 2010-2013. Tak dapat kefahaman ni. Mungkin orang ni sangat strategi dalam media baru. Dia faham tentang istilah-istilah dan juga persediaan untuk masuki media baru. Dia banyak membantu saya dari segi persediaan psikologi, memahami keadaan. Dan dia menyelesaikan banyak masalah personality kita. Dulu kan personality saya suka react, kerana saya fikir kata, apa orang ni saya pasal? Dia ni tak. Kata dia benda ini secara algoritma, memahami seluruh cara penggunaan media sosial. Kita akan berjumpa dengan orang-orang yang agresif. Okey, dan orang-orang agresif ni akan lebih menjadi tarikan pada kita kerana dia agresif. Maka kita akan berbalas dengan dia. Tapi kita merugikan waktu kita kerana golongan yang menanti pengetahuan biasanya mereka adalah the silent group. Macam sekarang lah ada 9,000, 10,000 tuan-tuan menonton. Mereka adalah the silent group. Jadi bila saya react pada 2-3 orang, dia mengganggu beribu-ribu orang, the silent group, yang kata sepatutnya dia nak pengetahuan, dia nak maklumat. Itu yang menjadikan saya faham. Terima kasih.